Di sinilah tempatnya, Bengkel Daya Kelang. Bagi sesetengah orang, mungkin ini hanya sebuah bengkel kecil. Tetapi, bengkel ini ditubuhkan dengan satu maklumat yang jelas, iaitu untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada OKU yang tidak mampu bekerja di pasaran luar. Bengkel ini juga ditubuhkan untuk melatih mereka supaya berdikari dan meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang-bidang tertentu agar mereka mendapat lebih peluang bekerja di pasaran yang lebih terbuka. Melalui model latihan yang sistematik, pelatih bukan sahaja memperoleh kemahiran teknikal tetapi juga disiplin. Contohnya kehadiran mereka ke kafe dengan pakaian yang kemas dan waktu yang ditetapkan. Keyakinan diri dan kemahiran sosial yang penting untuk kehidupan seharian mereka di masa akan datang juga. Namun begitu, kami akui cabaran utama bukan hanya melatih mereka tetapi juga memastikan penerimaan masyarakat terhadap OKU ini meningkat. Kita perlu mengubah stigma masyarakat yang malu mempunyai ahli keluarga yang OKU, sedangkan hakikatnya mereka mampu menyumbang jika diberi ruang dan kepercayaan. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membina sebuah masyarakat yang saling menghormati dan menghargai golongan OKU ini. Harapan kami di Bengkel Daya Kelang adalah agar masyarakat Malaysia terus memberi sokongan dan membuka lebih banyak ruang untuk golongan OKU menonjolkan kemampuan mereka. Sebuah negara yang benar-benar maju bukan diukur pada pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga pada sejauh mana kita menghargai dan meraihkan semua lapisan masyarakat. Sudah tiba masanya kita sebagai rakyat Malaysia membuka mata dan hati. Jangan sisihkan mereka. Sebaliknya, hulurkan tangan, berikan sokongan dan raihkan keunikan mereka. Kerana sebuah masyarakat yang hebat adalah masyarakat yang meraihkan semua tanpa ada yang tertinggal. Ain, kopi satu.